Petikan 1. Rencana Ketam Nipah. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Ketam nipah ialah haiwan jenis bercangkrang seperti udang. Ia juga dikenali sebagai ketam bakau, ketam lumpur atau ketam bangkang. Secara semula jadi, ketam ini hidup serta membiak di sekitar paya bakau, kuala sungai, tepi pantai atau laut, dalam air payau atau air masin mengikut masa air pasang dan surut. Ketam nipah membiak secara bertelur dan boleh membesar sehingga karapasnya mencapai 20 cm atau lebih, iaitu dengan berat badan melebihi 1 hingga 4 kg seekor. Kitaran hidup ketam nipah bermula di kawasan paya hutan bakau dan ketika hendak bertelur, selalunya ia akan berenang ke laut dan melepaskan seluruh telurnya. Induk ketam nipah yang sihat boleh menghasilkan 3 juta telur. Apabila telur menetas, peringkat anak larva akan mengambil masa 30 hari menjadi anak ketam dan kembali ke habitat asalnya. Di Malaysia, aktiviti ternakan ketam nipah bermula dengan ternakan anak ketam yang ditangkap di kawasan paya bakau dan dipelihara sehingga membesar ke saiz yang sesuai untuk dijual. Ketam nipah yang ada telur berharga antara RM30 hingga RM50 seekor di Malaysia. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 1. Rencana Ketam nipah. Ketam nipah ialah haiwan jenis bercangkrang seperti udang. Ia juga dikenali sebagai ketam bakau, ketam lumpur atau ketam bangkang. Secara semula jadi, ketam ini hidup serta membiak di sekitar paya bakau, kuala sungai, tepi pantai atau laut, dalam air payau atau air masin mengikut masa air pasang dan surut. Ketam nipah membiak secara bertelur
dan boleh membesar sehingga karapasnya mencapai 20 cm atau lebih, iaitu dengan berat badan melebihi 1 hingga 4 kg seekor. Kitaran hidup ketam nipah bermula di kawasan paya hutan bakau dan ketika hendak bertelur, selalunya ia akan berenang ke laut dan melepaskan seluruh telurnya. Induk ketam nipah yang sihat boleh menghasilkan 3 juta telur. Apabila telur menetas, peringkat anak larva akan mengambil masa 30 hari menjadi anak ketam dan kembali ke habitat asalnya. Di Malaysia, aktiviti ternakan ketam nipah bermula dengan ternakan anak ketam yang ditangkap di kawasan paya bakau dan dipelihara sehingga membesar ke saiz yang sesuai untuk dijual. Ketam nipah yang ada telur berharga antara RM30 hingga RM50 seekor di Malaysia. Anda diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan.